Oh, nanti susah nanti kerajaan bantu. Do not trust the government to take care of us. As a payer of medical cards for my 3 children, I noticed that the fees keep on increasing. After 2 years, dia naik lagi. After 2 years, ini naik lagi. It's a bit burden juga, I would say. Sebenarnya medical card ni, dia bukan untuk sakit demam panas. Medical card ni is for penyakit yang besar-besar tu yang boleh buat typical orang tu bankrupt. Now, maybe anak-anak kita tak nampak lagi. Tapi untuk kita yang dah tua sikit ni, nampak lah. If I kena buat bypass, RM150,000. You have to pay RM150,000 nak pergi IJN untuk buat bypass. Boleh bankrupt orang tu ataupun dia kena ambil personal loan untuk buat benda ni. So, medical card is for that. Bukan untuk benda-benda kecil-kecil. Tetapi kenapa kita ambil untuk muda-muda? Supaya anak-anak kita ni, let's say lah, between now until dia perlukan the medical card tu betul-betul, dia dah ada medical card tu dan tidak ada penyakit-penyakit kecil macam saya cakap lah. Zaman sekarang ni, diabetes, darah tinggi. Even umur 28 tahun pun dah ada darah tinggi sekarang ni because of stress. Benda tu boleh affect you punya medical card punya application process ataupun premium. So, it's good that you ambil sekarang sebab kita tak tahu between now until kita betul-betul perlukan. Itu nombor satu. Nombor dua pula adalah, if you rasa benda ni mahal, there is this thing called high copay punya medical card. Ini khas untuk orang yang memang dah kerja dan company tu dia bagi setahun RM50,000 coverage. Tapi you tahu personally kalau aku kena bypass RM50,000 memang tak cukup. Nak buat stand maybe boleh lah tapi bypass tak boleh. So dia ambil yang copay dia RM50,000, so dia the medical card tu cover above 50,000. So the first 50,000 kita bayar dulu. So of course lah, kalau untuk anak kita tak payah ambil macam tu. Maybe kita ambil yang RM10,000 punya copay. The first 10,000 kalau setakat denggi lah, kita tak apalah. Nak masuk sangat hospital private. Or let's say kena bypass in the future, dah kena bayar RM200,000. Anything above RM10,000, the company will bayar, tapi you have to pay out of pocket RM10,000. So this medical card are cheaper, much cheaper sebab dia akan rule out all the penyakit yang kecil-kecil ni. Nombor tiga, kadang-kadang kita rasa benda ni mahal sebab kita ambil banyak sangat rider yang tak penting tau. Dalam medical card ada, kalau sakit sehari dapat allowance RM200. Kalau sakit ini, tak payah. Yang paling penting adalah the medical bill yang paling mahal sekali, which is the surgery, the medicine, dan juga dia punya room and board. Itu yang paling penting, itu yang paling mahal. Ambil yang tu, bare bones. Kita panggil bare bones. Yang all these bells and whistles semua letak tepi. You call your agent, kata saya tak nak ni, saya tak nak ni. Sebab rider tu dia akan naik sekali dengan kos-kos yang lain. So kita boleh buang. Medical masih boleh buang, boleh call dia untuk buang. So do consider the three things saya cakap ni supaya you still ada medical card. Sebab apa? Never, beritahu do not trust the government to take care of us. But let's say lah kerajaan nak tolong, nak bantu, okay kita terima. Tapi never plan our life based on kerajaan punya, nanti susah nanti kerajaan bantu.